Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Wah, hari ni kita sangat bertuah ya di Mahkota Parade Melaka. Kita ada festival apa, Tom? Festival Pengantin. Betul ya, tak? Betul, betul. Tapi yang bertuahnya hari ini dan kali ini festival pengantin ni ada figura yang memang sangat terkenal dekat Melaka ni. Alah, tak adalah terkenal sangat. Dan di Malaysia juga itu dia. Alhamdulillah. Nizam Rahman. Hai semua. Ya, selain daripada influencer dan dia juga adalah TikToker yang sangat popular. And then boleh tak cerita sikit kenapa you tak pergi wakil Melaka untuk TikTok Award? Sebab apa saya tak pergi? Sebab kan kalau kita pergi sana, kita tak dapat duit wah. Baik kita berniaga kat sini, kita dapat duit. Betul. Ni start semalam ke? Start semalam. Oh, patutlah tak pergi. Semalam kan kita nak loading barang. Sebab tu tak pergi. Lagipun kita dah tak relevan kot rasanya. Kita relevan dekat festival pengantin ni. Muda. Muda. Umur apa Zah? Okey, umur saya nak cerita pasal produk kononnya kan. Okey, umur saya dah nak masuk 40. Ya. Nampak muda kan? 38 ada? 38. Mantap. Disebabkan produk. Ya. Nampakkan muda. Tapi memang betul Saya boleh tengok dekat sini dia tak ada makeup. Bagus. Okey, boleh tak cerita? Nizam Rahman. Nizam Rahman sekarang kalau dulu produk ni selalu hanya di TikTok saja. Betul. TikTok. Tak ada benda lain. Ya. Okey, jadi apa Nizam? Kenapa Nizam berani bawa benda ni? Tapi saya tahu Nizam yang orang pertama bawa benda ni kat TikTok kan? Ya, betul. Okey, sebenarnya kalau kita tahu dekat TikTok memang produk ni memang viral. Ya. Memang orang suka. Kita punya soul pun nak dekat hampir 1 juta. Awak tanya saya pakai ke tak? Tak. Awak pakai ke? Pakai. Patut kepala awak berkilat. Alamak, saya pakai sampai kat kepala. Okey, terus pandai dia. Okey. Lepas tu, jadi saya nak cuba untuk secara walk-in. Maksudnya orang boleh datang. Saya nak tengok macam mana penerimaan orang untuk kita berniaga dekat luar. Sebab selalu dekat online saja. Tapi Alhamdulillah, dah berapa jam saya dekat sini, orang datang dan orang kenal produk ni. Jadi orang kenal, orang beli juga. Ada yang repeat, ada pembeli baru sebab diorang nampak daripada TikTok. Ya, betul. So maknanya walaupun awak ada dekat booth ni, awak buka TikTok juga apa lancau tu? Tak apa boleh kan? Tak boleh. Ni live ni. Ya. So, okay. Sorry guys, sorry. Tak apa. Tak apa. Kadang-kadang kita biasalah manusia kita ada benda tu kan. Biasalah orang tersebut. Okay, so maknanya at the same time you buat live juga. Okay, jadi kepada yang pernah nampak produk-produk kita panggil WM ni. Betul, WM. Sleeping mask. Boleh datang abang bos saya kata buat live abang. Ya. Alah saya tersalah buat, minta maaf sangat siapa yang terdengar saya terluca-luca tu. Saya ingat awak cakap-cakap boleh kan, tak apa. Okey. Tak apa. Terima kasih cover. Okey, so apa ada produk YM ni, apa lagi? WM ni ada apa? Apa yang ada? Okey, WM kita ada bukan setakat biasa yang produk viral kita adalah WM mask waktu tidur kita pakai. Lepas tu kita ada sunscreen. Kita ada facial wipes. Kita ada produk lain, mask yang sheet yang buka tu. Cuma kita tak bawa kat situ, sold out. Dah habis. So hari ni kita bawa benda yang memang best seller dan memang orang suka. Jadi dalam 3 barang kita bawa. Ya, jadinya kalau macam produk yang baik, itulah yang Nizam Rahman sharekan. Tapi saya rasa dah 4 tahun kan awak pakai? Lebih ke? Saya tak, produk ni baru 2 tahun. Baru ni 2 tahun. So saya dah pakai 2 tahun. Masa awalnya mula produk ni, saya dah biasa buat review produk. Jadi dah banyak dapat skincare. First saya susah nak percaya dengan produk. Jadi bila first saya nak jual benda ala ni, saya try dulu. Tiba-tiba kulit saya jadi glowing. Dalam masa seminggu saja, terus saya jual. Sebab dan kita puas hati lah bila produk murah, berkualiti, orang repeat. Jadi saya lagi bersemangat nak jual benda tu. Produk ni dari mana? Negara? Produk ni daripada Malaysia tapi Korean technology. Oh, I see, dari Malaysia. Jangan risau produk Malaysia. Jangan keliru ya, sebab kebanyakan packaging nampak macam international kan. Lepas tu ingatkan macam Korea ada tulisan kat situ? Tak ada, bukan. Tapi Korean technology. Teknologi. Jadi jangan risau untuk pakai ya, kerana dia ada KKM. Betul. Abang nak try kita sapu kat muka? Boleh. Tapi nak cuci dulu Okey, kita cuci. So, ni dah buka belum ni? Belum, tak apa. Untuk abang kita buka yang baru. Okey. So yang ni kita buka. Okey, abang cuba sapu dekat muka. Cuba sapu. Abang foundation kita tak ada, tak apa. Saya nampak awak tak pakai foundation. Natural beauty. Natural beauty, okey. Tapi macam pakai foundation. Sedap kan bau dia? Betul. Bau dia dan dia rasa selamat. Ya. Kalau macam
Dia Okey, okey. kadang-kadang kalau macam ada dia punya apa kita panggil? Ah. Air tu. Apa dia? Dia punya apa? Ingredient. Air dia tu. Apa yang basah tu apa dia panggil? Air dia yang basah toner ke? Bukan. Yang mana? Air basah? Oh, dekat sini. Yang ni kita ada RO water. Dia pakai air RO water. Kita setengah orang bila pakai, kadang-kadang dia akan merengsekkan. Ya, betul, dia rengsa. Lepas tu dia rasa macam melekit, pedih. Ya. Tapi kita punya wet tissue ni memang siapa yang sekali pakai dia akan rasa suka. Sebab satu dia berwangi, kita menggunakan bahan-bahan natural. Dan yang pastinya produk ni lulus KKM dan juga lab test. Lulus KKM dengan lab test tau. Bagus. Bisa kalau macam abang pakai dia kena ke atas macam. Dia kena lebih. So dahi abang dari sini ke sini. Yelah, betul, nampak. Tapi mungkin kalau lepas abang sapu ni rambut tumbuh. Mana tahu. Mana tahu tiba-tiba besok jadi awi. Wow. Tengok tak. Oh, tak kelip kau tengok. Terus. Itulah kerja ni. Orang lelaki tengok cantiknya. Dia macam aura. Sedapnya dia. Bukan sedapnya dia pakai apa tu? Tak, maksudnya daripada dia cakap sedap, dia akan datang nak tanya kita pakai apa. Perempuan, saya percaya perempuan pernah tak dengki dengan muka. Tak dengki dia maksudnya macam ada kawan saya alias. Tak adalah. Kita pasal jealous dulu. Tak adalah, macam mana pun kalau perempuan nak jealous, ujung-ujung dia tetap wanita. Kita tetap dia ada, kita tak ada. Jadi jealous tu, kalau jealous dia kenalah cantik macam kita juga. Dan kita nak beritahu produk kita dah masuk Guardian. Seluruh Malaysia tadi saya pergi tengok, dah masuk dah. Satu Malaysia kita masuk. Nampak tu ada orang beli, nampak? Orang sentiasa datang dekat sini. Saya baru pakai. Pakai Nizam. Lepas tu memang kena pakai ni ke sebelum tu? Okey, terpulang pada abang. Kalau rasa, tengok bajet, kalau rasa mampu untuk WMA saja, boleh. Sebab kita punya ni, tapi bila campurkan semua, okey. Tapi bila campurkan semua sekali, dia akan lagi bagi efek yang sangat wow lah. Kalau ini RM29.90. Kalau ini sekejap, saya lupa sebab okey, untuk dekat sini kita bagi RM19.90. Beli satu, kita bagi lagi dua. Masya Allah, dapat tiga. Dapat tiga guys. Okey. Yang ini pencuci muka, beli satu RM29.90, dapat lagi satu. Yang ini sama, is it? Ini sama, tapi ini ada 100 pieces untuk 3 bulan, ini untuk sebulan. Yang mana kalau nak try tu. Betul, boleh. Ni macam pack trial lah. Yang ni ni RM19.90. Baik beli ni terus. Baik beli yang besar terus. Betul. Boleh bagi mak, bapak semua satu family boleh pakai. Ada orang beli, dia buat balik buat apa? Kejap. Buat balik 20%. Kita ni kan, kita punya RM29.90. Lepas tu kena ada buat balik sposin. Masalah sposin tu selalu tak ada. Buat balik sepatutnya sposin tu kau pergi solidarity je. 20? Sposin ada tadi kau kejap. Orang tengah tengok live ke ni? Ya. Oh, dia ada lagi kecil tak? Tak apalah, bagilah 20. Dia ada lagi kecil guys. Ada dia sunscreen. Ni sunscreen. Tu sunscreen. Okay. Sunscreen kita RM29.90. Beli tu satu, dapat wet tissue satu. Mantap. Sebab dekat sini kita hanya bagi dekat untuk festival ni saja. Okey, jom. Mana yang saya nak try? Okey. So saya bagi abang pakai sunscreen Okey. Sunscreen. Kita belum buka. Memang kita nak buka untuk abang. Kita memang tunggu kehadiran abang baru kita buka. Dahsyat. Memang benda ni kita cipta khas untuk abang saja. Oh ya Allah. Susah tau kat kau. Nizam Rahman puji. So ini adalah sunscreen. Tak adalah kita kalau maki tak adalah, selalu tengok orang, tengok keadaan. Kalau customer ke kan, buat hal kita maki lah. Okey, ini sunscreen kita. Okey, sunscreen kita ni memang SPF 50. So dia protect kulit kita daripada UVA dan UVB. Mana pakai dia sunscreen? Yelah, faham? Okey. Cuba awak sabar. Okey. Kalau ni kanan, okey. Yes, ke kiri. Pandai. Kan cantik juga pakai Nizam. Sapu. Yes. Nampak? Dia tak mengelepuh tau. Tapi dia akan bagi kulit kita bright sikit. Dia tidak ada white cast. Dia tak ada white cast. Pandailah.
boleh jadi founder produk. Kalau Syukri. Betul. Okay, So memang best. Sunscreen kita pun antara the best seller juga. Jadi produk baru kita, tapi kita dalam masa 2 minggu sangat-sangat laju. Kalau Nizam sini, Nizam adalah founder. Dia founder ke? Kita ada partner, ada founder lain. Kita partner lah. Awak kita paling stokis besar. Okey, Nizam, sepatah 2 kata terakhir. Okey. Hai kepada anda semua, orang Melaka jangan lupa datang ke Mahkota Parade untuk festival pengantin. Kalau korang nak dapatkan harga promo, nak hadiah beli satu percuma 2, beli satu percuma lagi 1, sila datang ke booth Nizam dan pastinya saya jamin produk kita awak akan repeat. Itu janji saya. Betul. Saya percaya dengan produk ini sebab dia sebenarnya tidak ada kesan-kesan lain selain melembabkan dan mencantikkan kulit. Betul. Okey, itu saja daripada saya, Amir Izzah dan Nizam Rahman. Bye. Kau buat apa di kat situ? Thank you. Thank you.